Explore, create, inspire. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam SMK Pusat Progresif. Pada 25 Jun 2026, sekolah kami telah mengadakan majlis perpisahan Cikgu Margaret dan Ngiling Bidai bagi tahun 2026. Mari kita sama-sama saksikan program ini. Duduk beraban, keduduk bergelumuk jauh berserat. Jadi itu digelar aku. Ngiling bidai merupakan istilah dalam bahasa Iban yang membawa maksud menggulung tikar, simbolik kepada berakhirnya satu perjalanan sebelum melangkah ke fasa kehidupan yang baharu. Perarakan peserta, kumang dan keling yang tampil anggun dan segak mengenakan busana tradisional pelbagai kaum. Setiap langkah yang diatur bukan sekadar memperagakan keindahan pakaian, malah mencerminkan kekayaan warisan budaya, nilai kesopanan serta identiti yang diwarisi turun-temurun. Di bumi yang kaya dengan adat dan budaya, kita belajar bahawa kepelbagaian budaya bukanlah satu perbezaan yang memisahkan, tetapi satu keistimewaan yang menyatukan. Bersama saya kini lah Keling dan Kumang dan saya akan bertanyakan beberapa soalan kepada mereka. Apakah perasaan anda apabila mendapat gelaran Keling dan Kumang? Rasa si percaya jadi macam si expect pun yang apa jadi kumang. Rasanya happy sebab memang first time lah ngajat ni dan dekat rumah memang tak pernah ngajat. Macam tu lah, memang tak percaya. Okay, apakah usaha yang dilakukan untuk mendapat gelaran Keling dan Kumang ini? Latih tiap malam walaupun kerja banyak. Elektrik dog. Latih je apapun step dari mula. So apun si kalau ngajat first time wak. So susah lah. Cabarannya memang budak sekolah kan banyak di rumah training. Memang bercampur lah jadualnya. Itu memang pengalaman yang terbaik lah bagi saya lah. Terima kasih. Setiap helaian bidai yang digulung hari ini bukan sekadar menandakan berakhirnya sebuah majlis, tetapi menjadi saksi kepada sebuah perjalanan yang penuh dengan kenangan. Dari kami sampai Cikgu Haji Ukurana memegang sekejap, kemudian masuk Cikgu Nasir, kemudian sekarang pengetua saya ini, GPS sekolah semakin meningkat. Jadi Cikgu harap tahun ini SPM 2026 awal naikkan lagi GPS sekolah, boleh tak? Kini bersama saya yang diraikan Cikgu Margaret merupakan Cikgu Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Pusa. Cikgu, izinkan saya bertanya dua soalan. Bilakah cikgu mula berkhidmat di sekolah ini? Saya mula berkhidmat di SMK Pusat pada 16 Julai 2019 sehingga penghujung Mei 2026. Apakah perkara yang akan cikgu rindu dengan sekolah ini? Perkara yang saya rindu dengan sekolah ini adalah mengenai budaya di sini. Adab dia, sopan santun dia, murid-murid, guru, kawan-kawan masyarakat. Saya suka bekerja di sini sebab jiwa dan hati saya rasa selesa, seronok dan rasa rindu itu setiap hari. Tapi tak dapat nak digambarkan oleh kerana keluarga cikgu terpaksa balik ke tempat sendirilah. Rindu dengan gelak ketawa, rindu dengan pelbagai ragam budak, rindu dengan masyarakat ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan apabila dia buat program di sekolah lah. Okay. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa. Demikianlah temu bual kita pada hari ini. Semoga program ini dapat meningkatkan semangat perpaduan dalam kalangan warga sekolah. Sekian dari saya, Nurdayana Darwisyah, wartawan PTV SMK Pusa. Explore, create, inspire.